pesta makanan, empire makanan yang terbesar dalam negara kita yang diadakan di tengah-tengah ibu kota sempena dengan sambutan 50 tahun FAMA. Kerana bagi kita tema yang digunakan kedaulatan makanan. FAMA sudah melangkah jauh ke depan. Dan ini yang hasilkan oleh FAMA mencipta kekayaan melalui pertanian. FAMA ini ada kaitannya dengan soal bagaimana untuk memertabatkan golongan petani dan mereka yang terlibat dalam industri makanan dalam negara kita. Kita mengiktirafkan golongan petani ini sebagai wira negara. Dari segi pelaksanaan program ini kita ada 6 kluster utama, iaitu kluster yang pertama adalah dari segi program karavan tani. FAMA telah membawa seramai 50 orang usahawan karavan tani, iaitu merupakan salah satu outlet peruncitan khususnya produk-produk yang berasaskan kepada hasil-hasil pertanian dan juga produk-produk makanan yang berasaskan industri asas tani. Kemudian beralih pula kepada kluster makanan popular. Jadi hari ini memang kita bawa makanan popular yang memang popular. Di sini kita telah mengumpulkan segala makanan yang popular di seluruh Malaysia, iaitu pada selatan sampai ke utara, timur barat, Sabah dan Sarawak. Jadi daripada makanan popular itulah kita akan kembangkan untuk di tahun-tahun hadapan, yang mana pada masa ini kita tekankan kepada 3 segmen yang utama, iaitu makanan tradisi, dan yang keduanya untuk makanan yang pada generasi muda, dan yang ketiganya makanan yang bercorak pengeluaran barangan FAMA. Lempuk durian kalau kita lihat ni, fresh from oven, lempuk durian. Kalau lihat di belakang saya, kita membuat 2 mesin lempuk untuk dimasak 2 kuali lempuk secara terus sepanjang hari. Setiap hari kita akan masak 10 kuali. Khas untuk tetamu-tetamu yang datang sempena sambutan 50 tahun FAMA. Betul juga kita ada ke kluster buah-buahan ataupun Kingdom of Fruit. Jadi berbagai jenis buah-buahan yang kita bawa, originality dia, seluruh kawasan di negeri kita ini. Ya. Itu juga di kawasan pameran ataupun promosi untuk Agro Bazaar, ataupun di situ banyaknya produk-produk industri asal tani. Dan jumlah 110 lot yang ada di situ memang rasa tidak mencukupi ya, untuk menampung ketibaan pengunjung yang begitu teruja. Kita ada ruangan untuk flora ataupun penjualan bunga-bungaan dan juga benda-benda input pertanian. Dan seterusnya ialah di acara pentas yang mendapat sambutan begitu hebat dengan demonstrasi dan sebagainya, yang ditunjukkan oleh personaliti-personaliti yang terkenal. Dan akhirnya di ruangan pavilion kita, begitu banyak sekali produk-produk yang telah kita tunjukkan menimbulkan minat kepada usahawan kita untuk mencuburi bidang perniagaan. Selaras dengan hasrat semasa kerajaan yang ingin mempertingkatkan pasaran ekspor bagi makanan Malaysia, khususnya bagi produk-produk IKS, keluaran usahawan-usahawan industri kecil sederhana dan juga petani-petani. Kita pun telah mendapat kelulusan sebagai Master Franchisor. Jadi hari ini pun banyak terdapat maklumat ataupun pendaftaran daripada mereka berminat untuk menjadi franchisee. Juga hebatnya Malaysia Book of Record, iaitu fruit carving. Penciptaan rekod longest carved melon line, iaitu sepanjang 50 meter mengambil sempena 50 tahun ulang tahun FAMA. Bentuk-bentuk carving ataupun ukiran buah-buahan seperti demikian yang begitu boleh menjadi tarikan kepada orang muda ataupun mereka di kelab
untuk berkecimpung dalam ilmu kulineri ataupun bidang masakan. Terlebih dahulu majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia dan juga isteri di atas kesudian memeriahkan dan seterusnya merasmikan sambutan FAMA yang ke-50. Dan FAMA dalam tempoh 50 tahun ini telah berjalan begitu jauh sekali. Hari ini juga dengan izin Allah, Allahyarham menubuhkan FAMA pada tanggal 30 September tahun 1965. Hari ini saya diberi penghormatan melancarkan ulang tahun ke-50 usia FAMA yang begitu banyak jasanya kepada kita. Pertanian bukan sekadar rezeki ataupun sekadar perniagaan. Pertanian adalah perjuangan memperkasakan pengeluaran makanan dan melindungi sumber makanan kita adalah tuntutan kenegaraan terbesar yang mesti dipenuhi. Karena menyambut 50 tahun FAMA yang ditubuhkan oleh almarhum Tun Abdul Razak untuk menebus kemiskinan, untuk memastikan bahawa hasil tanaman ternakan dan penangkapan ikan mereka ini, hasil titik peluh mereka ini, Datuk Seri, mendapat bulanan yang sewajarnya dengan perlumbaan FAMA. Bijaknya seperti kepimpinan kita dahulu. Agrobazar online kita lancarkan hari ini. Kita gunakan teknologi internet. Kita jual kepada pasaran dunia melalui internet. Sudah tentu jauh lebih besar potensinya daripada kita jual di tepi-tepi jalan di berhampiran dengan kampung kita. Hari ini juga saya melancarkan franchise kopi Satu Malaysia yang merupakan kopi minuman favorite saya. Hari ini juga saya melancarkan Mosang Queen. Ini isteri saya dan saya tak sabar-sabar nak tengok macam mana rasa Mosang Queen. Pusat agro makanan ni, ibu pejabat FAMA yang baru kita luluskan di Kelana Jaya dengan peruntukan sebanyak 220. Saya juga hari ini nak menaikkan penghargaan kepada Tan Sri Hanafiah Hussein, pengurusi pertama FAMA yang ada bersama-sama kita. Dan kejayaan FAMA ini saya lihat banyak. Dan insya-Allah sebagai Menteri Kewangan, saya tak pernah lupa untuk meluluskan berbagai bantuan kewangan dan program supaya FAMA akan terus berkembang dan lebih maju. Mudah-mudahan 50 tahun akan datang lebih berjaya, lebih hebat FAMA anda. Mudah-mudahan, insya-Allah. Dengan adanya satu pengiktirafan kepada sambutan yang begitu meriah dalam FAMA 50 ini, sesuailah apa yang menjadi falsafah kepada FAMA, iaitu FAMA di hati rakyat, dan juga FAMA 50 pemasaran berkesan menjamin kedaulatan makanan. Sambutan memang luar biasa. Kalau dapat buat tiap-tiap tahun memang kita orang suka lah macam ni. But for us it's amazing. What you have is a richness of fruit and food, and you can taste everything, and people are very friendly. Selamat ulang tahun ke-50 FAMA! Happy 50th anniversary FAMA. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 FAMA. Delicious. It's really delicious and very nice atmosphere. Super. Terima kasih FAMA. Selamat ulang tahun ke-50. Semoga FAMA terus berjaya dan terus maju. Untuk FAMA,
semoga Fama terus berkembang, terus maju. Fama memang sempoi lah. InsyaAllah kalau ada ke depan, kalau ada program boleh jemput kami lagi. InsyaAllah kami akan bagi support yang baik. Happy 50th Anniversary Fama. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 Fama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bekerja keras untuk menjayakan sambutan ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Mat, Perdana Menteri dan semua Menteri dan semua ahli lembaga pengarah Fama yang beri sokongan penuh. Selamat ulang tahun Fama yang ke-50.